Nasi kukus rimba. Baik ni. Kak, Assalamualaikum Kak. Hai, Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang. Kak, nasi kukus basmati Kak Ya, betul. lain Kak. macam ni. Kita guna beras basmati. Beras basmati apa yang best kat sini Kak? So, kita ada 3 best seller. Aha. Itu nasi kukus ayam buttermilk, nasi ayam penyet dengan nasi kukus berempah. Ayam berempah. Okey. Saya nak nasi kukus ayam berempah satu Kak. Kukus ayam berempah satu Boleh tambah nasi kukus ayam buttermilk? Boleh. Okey. Kena air. Air. Kat sini kita ada air yang orang cakap best seller juga. Apa tu? Kita ada coconut shake. Boleh satu? Satu Alright. Okey, terima kasih. Saya nak tengok sekali boleh? Boleh. Okey. Baik. Masya-Allah. So, yang ini kita biasanya kita akan kukus 30 minit lah. 30 minit Kak Betul. Okey, beras basmati. Masya-Allah. So, yang ini acar. Acar. Fresh Fresh. Kita memang pakai sayur yang fresh lah. Okey. Okay. So yang ini dia punya sambal. Sambal. Sambal ni yang orang repeat banyak kali ni. Okay. Okey, lagi apa tak? Apa tu? Baik. Okey. So ayam kita memang besar macam ni. Ayam besar, kita tak potong. Okey. Okay. So ini nasi kukus ayam berempang. Set dia macam ni Set dia macam ni, kita ada kuah. Kuah. Boleh. So ni di kuah dia. Macam kuah dia ni. Kuah memang kita akan bagi penuh macam ni lah. Kalau tak cukup boleh minta. Tak cukup boleh minta Masya-Allah. Okey. So set macam ni berapa tadi? Macam ni RM9.90. RM9.90 Yang ini buttermilk So ayam kita buat dia jadi popcorn lah. Okay. Okey, letak tepi tu Ya, betul. So set dia macam ni betul. Enjoy. Okey, terima kasih. Bismillah. Hai, ini ayam awak Dah sampai. Okey, terima kasih Kak. Yang coklat tu Hershey syrup. Lain macam tu. Coconut shake ada coklat Enjoy.